Berkuat kuasa 3 Jun 2026, Pasport Malaysia memperkenalkan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Maklumat ini diterbitkan menerusi perundangan persekutuan di bawah Perintah Fee, Pasport dan Visa Pindaan tahun 2026. Secara mudahnya, sekiranya sebelum ni kita memiliki tempoh sah laku pasport maksimum sehingga 5 tahun je. Berdasarkan penjelasan dokumen warta kerajaan itu, menjelaskan pemohonan biasa akan dikenakan caj sekitar RM350 Malaysia. Bagi warga emas yang berusia 60 tahun ke atas pula akan menerima potongan harga 50% sekitar RM175 Malaysia. Dan menariknya, pemohonan adalah percuma. Kalau istilah dalam dokumen tu gratis, diberikan kepada golongan orang kurang upaya OKU, termasuklah kaki tangan awam Jabatan Imigresen Malaysia. Dan berdasarkan terbitan tersebut, walaupun tempoh dan kadar baharu ini telah dikuatkuasakan, tetapi warta tersebut kekal perlu dibentangkan pada sidang Parlimen Dewan Rakyat, di mana ini adalah selari dengan di bawah Seksyen 4 Akta Fee 1951. Tindakan pembentangan tersebut akan menjadi mekanisme semak dan imbang bagi memastikan pelaksanaan perundangan subsidiari kekal telus dan terbuka untuk semakan ahli parlimen di Malaysia.